Saya Ahmad Akrafulkon. Saya Amirah Hanani. Kru TV PSS. My LB Channel, Saluran informasi anda. Hari ini kami membawa anda liputan khas sepenuh Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Pendidikan Daerah Kemaman 2025 yang berlangsung di MJ Event Space. Majlis ini menghimpunkan para penerima APC yang terdiri dari kalangan warga pendidik dan anggota kumpulan pelaksana. Doa dimohon kepada Yang Maha Esa bagi memulakan dan memuliakan majlis. Dengan penuh rasa syukur kami merafakkan seluruh syukur kehadiratmu ya Allah. Kerana Puan-puan menjadikan majlis ini lebih istimewa, lebih bermakna. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan Tuan terhadap semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun ini? Okey. Pertama-tama cikgu nak merakamkan ucapan syahadat tahniah kepada 325 orang penerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 Jabatan Perakademi Terengganu peringkat daerah Kemaman. Jadi besarlah harapan cikgu kepada kesemua penerima pada hari ini kerana anugerah yang diterima itu adalah melambangkan komitmen, kesungguhan dan juga penglibatan mereka yang luar biasa ketika berada di lapangan, iaitu ketika berada di kelas dan juga di luar bilik darjah dan sebagainya. Jadi mereka inilah yang menjadi contoh dan teladan kepada mana-mana guru dan kepada mana-mana warga pendidikan agar menjadi contoh yang terbaik untuk mereka ikuti dan sebagainya. Jadi mereka ini bolehlah menjadi orang kata duta bagi cikgu untuk ke sekolah dengan menasihati rakan-rakan yang orang kata mungkin dari segi semangat, motivasi yang lemah dan sebagainya, dan mereka ini boleh memberikan tunjuk ajar, membangkitkan semangat, memberikan motivasi, kesungguhan, memperlihatkan sesuatu yang orang kata di luar daripada kebiasaan agar mereka ini diberikan perhatian. Saya teacher Siwa Kami. Saya daripada SK Rantau Petronas. Terima kasih cikgu. Boleh cikgu memberikan sedikit ucapan sebagai penerima APC? Saya rasa sangat bangga dan sangat bersyukur berada di sini hari ini untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua, especially guru besar saya Cikgu Azhar dan juga PK penolong pentadbir dan semua. Terima kasih cikgu. Saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah terutamanya kerana memberikan anugerah kepada saya untuk tahun 2025, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada semua penerima APC bagi daerah Kemaman pada tahun ini. Okey. Itu saja. Apakah harapan cikgu selepas menerima hadiah yang begitu bermakna ini? Saya amat berterima kasih kepada pihak sekolah kerana memberi anugerah ini kepada saya. Tapi sebenarnya saya sudah pun besar. Harapan saya ialah supaya guru-guru yang seterusnya akan berusaha kuat di sekolah sehingga mereka pun dapat menerima anugerah. Pada pandangan Tuan, apakah faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan seorang guru? Guru adalah satu tugas mulia. Jadi untuk menjadi seorang guru, kita memerlukan banyak perkara untuk menjadi seorang guru yang baik. Yang pertama, untuk jadi seorang guru yang hebat, kita kena ada ilmu. Ilmu sentiasa kita tuntut dan dia tidak akan berhenti sampai bila-bila. Dan ilmu itulah yang akan kita gunakan untuk mendidik anak-anak pelajar kita sebaik mungkin. Yang kedua, seorang guru mesti mempunyai attitude yang hebat. Sentiasa berfikiran positif, sentiasa sabar dan sentiasa berusaha untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak pelajar. Barulah kita dapat melahirkan anak-anak pelajar yang hebat. Dan seterusnya, seorang guru mestilah mempunyai akhlak yang baik. Sebab cerminan pelajar adalah pada gurunya. Jadi setiap guru harus mempunyai akhlak yang sempurna, akhlak yang baik untuk mendidik dan melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak mulia, dan insya-Allah pelajar-pelajar kita akan jadi pelajar yang soleh dan pelajar yang soleha. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Saya Puan Nur Fadilah Tuhan Siah binti Muhammad Nur,
pegawai SISC Plus Bahasa Inggeris PPD Kemaman. Okey, terima kasih Puan. Apakah keistimewaan Majlis APC dalam menghargai jasa warga pendidik? Okey, bagus soalan anak anda berikan tu. Alright, kita tahu sebenarnya APC itu sendiri adalah majlis ini adalah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, yang mana anugerah ini diberikan kepada guru-guru kita, ya, warga pendidik sebenarnya, ya, tak semestinya guru, ya, yang terlibat dalam pendidikan untuk menghargai kerja buat mereka selama ini, ya, sebagai ada dalam pendidikan. Sebenarnya ini adalah salah satu cara kita menghargai mereka. Ucapan terima kasih kita kepada guru-guru kita yang telah pun banyak menabur bakti, berkorban jiwa raga, wang ringgit, masa mereka. Dan walaupun sebenarnya kalau nak ikutkan penghargaan ini tidaklah sebesar mana pun, ya, tetapi ini adalah orang kata cara kita lah menghargai mereka, insya-Allah, supaya sekurang-kurangnya mereka dapat anugerah ini boleh memberi motivasi kepada mereka untuk meneruskan kerja buat mereka dengan lebih cemerlang. Dan pada tahun ini juga ini sangat istimewa, sebagaimana tahun lepas kita telah memilih MJ Space, event space. Tempat ni kalau anak anda tengok memang cantik. Okey, jadi ini adalah salah satu cara untuk kita hargai mereka, buat di tempat yang menarik, yang cantik sebenarnya. Okey, seterusnya tahun ini juga kita sangat berbangga, berbesar hati kerana yang bakal merasmikan majlis kita pada hari ini adalah Tuan Pengarah sendiri. Okey, dan selain daripada itu kita juga ada rakan-rakan strategik juga hadir pada majlis kita, dalam majlis kita pada tahun ini, dan yang mana rakan-rakan strategik ini di antara mereka yang telah banyak menyumbang bakti untuk menjayakan majlis kita pada tahun ini. Okey, selain daripada jemputan-jemputan yang lain. Itu saja. Okey, terima kasih Puan. Ya. Saya ingin ucapkan tahniah kepada semua penerima APC tahun 2025, pejabat pendidikan Kemaman dan seluruh sekolah di Kemaman lah yang menerima pada tahun ini. Semoga terus maju jaya sehingga bila-bila. Terima kasih Puan. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah pada kali ini. Sekian dahulu dari saya, Ahmad Akraf Furqan. Dan saya Amira Hanani. Pengacara TV PSS, My IB Channel, saluran informasi anda. Bye.